Gua Lepak ni dah memang ramai yang tahu dah. Tempat makan sejuk je dalam gua. Cantik juga. Boleh je nak duduk dekat luar ataupun duduk dalam gua. Kalau kita orang prefer duduk dalam gua lah. Dekat sini banyak pot bergambar. Makanan pun okey. Kita orang makan masakan panas yang siam-siam ni. Tapi ada banyak lagi makanan lain. Konsep dia macam food court. Korang kena order dekat stall. Tapi jangan risaulah. Sebab betul memang macam-macam ada. Kalau jenis tak nak makan nasi, boleh try makan western. Ataupun boleh try sate ni. Unik juga. Sebab selalunya sate ayam dengan daging je. Sini ada sate sotong. Even tempat makan buka daripada petang sampai malam je. Tetap ada roti canai tau. Tempat makan ni rasanya ramai dah tahu. Cuma yang korang tak tahu lagi, Gua Lepak ni ada lebih lagi dari tempat makan. Ni. Fun zone ni. Ramai yang tak tahu, dekat Gua Lepak memang betul-betul boleh lepak. Korang naik je atas, ada macam-macam aktiviti yang korang boleh buat. Ada karaoke, PS5, carom, racing sim dengan pool. Kalau yang jenis minat adventure, korang datang siang, boleh rock climbing. Trail dia memang mencabar, tapi jangan risau, safety equipment dia lengkap dan instructor pun memang ada lesen yang sah. Kalau nak buat private event pun boleh. Dia orang ada event space dekat atas. Kalau nak lepak lagi lama, sekarang dia orang dah ada homestay juga. So memang lengkap lah. Kalau korang nak datang sini, lokasi dia dekat Batu Cave, parking senang dan paling penting percuma. Search je Gua Lepak.